Saya ada terlihat lah, saya ada terjumpa beberapa rungutan pembeli-pembeli rumah ni kan. Dia ni baru duduk dekat projek tu tau. Projek tu dalam baru duduk dalam 4 tahun lah, bawah 5 tahun lah, bawah 5 tahun, yes. Dalam 4 tahun. Tapi kan masa dia baru jumpa kerosakan ni kan, dia baru jumpa kerosakan ni, crack besar dekat dinding lah. Masa dalam tempoh 24 bulan dulu, masa dalam tempoh liability tu kan, tempoh liability kecacatan 24 bulan dulu memang tak timbul kan. Memang tak timbul kerosakan ni, crack besar ni tak ada kan. Tapi selepas 4 tahun tahun keempat tu barulah kerosakan ni timbul guys. So customer ni pembeli ni dia pun macam tak tahu nak buat apa dia nak refer pada siapa kerosakan ni, dia nak claim pada siapa guys. Sebab tempoh liability tu dah habis, 24 bulan tu dah habis guys. So guys, saya ada terbaca dalam Google kan. Saya refer pada Google lah. Google dan dalam tu adalah pandangan-pandangan daripada peguam-peguam hartanah lah. So menurut mereka masih boleh, pembeli tu masih boleh claim kerosakan tu daripada pemaju kan. Masih boleh claim walaupun dah lepas 24 bulan. Masih boleh claim lagi. Tapi dia adalah prosedur lah. Dia kena pembeli ni kena lantik consultant engineer, consultant lah untuk confirmkan kerosakan tu bila berlaku, apa kerosakan ni bila berlaku lah. Lepas tu dia ada tempoh had masa, akta had masa lah yang pembeli ni kena patuhi. Dia tak boleh lebih daripada 15 tahun lah, 3 tahun lah, itu kena refer balik lah kan. So korang kena baca balik artikel-artikel berkenaan daripada peguam-peguam hartanah guys. So nak bagi tahu korang masih ada jalan lagi untuk claim kerosakan tersebut guys. Tapi of course lah, dia semua benda tu datang dengan kos. Korang kena latih engineer consultant untuk detect kerosakan tu. Lepas tu korang kena lantik peguam lagi guys. Memang costly guys. So bagi pandangan saya lah, pandangan peribadi saya, pemaju ni dia pun tak kisah sangat dengan kerosakan dah lebih 24 bulan tadi kan. Sebab dia tahu kalau korang nak lantik peguam dengan konsultan engineer tadi memang lagi mahal guys. Lagi mahal daripada kos untuk korang repair sendiri. So korang masih ada jalan. Saja nak bagi tahu masih ada jalan untuk korang claim kerosakan. Tapi semua ni datang dengan kos guys. Okay guys, korang